Hai semua dan Assalamualaikum. Tutorial kali ini adalah cara renew lesen memandu secara online melalui aplikasi MyJPJ. So, kepada yang nak tahu cara-cara dia, jangan tonton video ni sampai habis. Mula-mula sekali, anda kena buka aplikasi MyJPJ di telefon anda. Kemudian, untuk log masuk, anda klik pada bahagian My Digital ID. Selepas itu, anda akan dibawa ke paparan log masuk My Digital ID. Jadi, dekat sini, anda klik sahaja ya. Kemudian, akan keluar persetujuan untuk menghantar digital ID anda. Jadi, anda klik ya lagi sekali. Seterusnya, anda kena masukkan kata laluan My Digital ID untuk pengesahan identiti. Bila dah selesai masukkan kata laluan, anda klik OK dan anda akan dibawa masuk semula ke aplikasi MyJPJ. Okey, dekat paparan utama ini untuk renew lesen memandu, anda klik pada bahagian renew license ataupun pembaharuan lesen. Lepas tu, sila pilih jenis lesen memandu kompeten. So, dekat sini anda kena pilih tempoh pembaharuan lesen yang anda nak. Anda boleh pilih tempoh dari 1 tahun sehingga 10 tahun. Selepas pilih tempoh, nanti akan keluar paparan tarikh mula baharu, tarikh luput lesen dan juga jumlah bayaran yang perlu dibuat. Kalau semuanya betul, anda klik pada bahagian teruskan pembayaran. Seterusnya, anda kena pilih kaedah pembayaran. Okey, dekat sini ada beberapa pilihan seperti kad debit, kad kredit, perbankan internet dan juga e-wallet. Okey, untuk video ni saya akan menggunakan pembayaran melalui perbankan internet. Tapi jom saya tunjukkan sedikit macam mana kalau anda nak menggunakan e-wallet. Alright, untuk pembayaran melalui e-wallet, anda klik dekat bahagian e-wallet. Kemudian anda boleh pilih sama ada anda nak menggunakan Touch 'n Go e-wallet ataupun SP Global. Seterusnya anda klik pay, anda klik yes. Kemudian anda perlu login akaun Touch 'n Go anda untuk sahkan pembayaran tersebut. Okey, sekarang kita back semula kepada pembayaran menggunakan online banking ataupun perbankan internet. Anda klik dekat bahagian see more untuk anda pilih bank yang anda nak gunakan. Lepas tu anda klik yes. Sistem akan bawa anda ke paparan log masuk bank anda. Masukkan username dan juga password bank. Kemudian anda klik continue dan anda sahkan transaksi pembayaran tersebut. Kalau dah keluar payment successful ataupun bayaran berjaya macam ni, itu maksudnya anda dah berjaya renew lesen memandu anda secara online melalui aplikasi MyJPJ. So, setakat itu sahaja untuk kali ini. Kalau anda rasa video ni membantu anda, jangan lupa klik dulu ikon like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Okay? So, apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.